pagi guys, welcome to day 2 at Labuan Bajo. So sekarang pukul 7.30. Aku bangun awal-awal nak chill dalam pool ni. Semalam hujan teruk, weather tak nice, so tak dapat keluar pergi tengok scenery bila cerah. So hari ni weather nampak macam cantik. Weather cantik, sekarang cantik, tapi nanti petang mungkin ada drizzle sikit. So sebelum itu pun aku nak keluar pergi tengok surrounding scenery semua. And hari ni pun tak banyak aktiviti. Ada plan nak pergi tengok satu sunset spot. Sekarang cuaca panas teruk. Malam hujan, hari ni panas teruk. So kena pergi pusing-pusing dekat bandar sini. Jom. Halo. Pantai sini nampak macam boleh mandi, tapi hari ini aku takkan mandi. Not today. Air kelapa satu. Oh ya. Okey. Pak, terima kasih. Boleh duduk sini ya? Okey, sudah. Tu cuaca panas ni, air kelapa is the best. Dia Lebih indah tuh di sana, Bang. Lebih indah di sana. oh sana lagi ya? Nah, Pantai Golomori namanya. Berapa jauh? 30 menit dari sini. Oh. Dari sini keluar kanan terus. Brother yang aku jumpa tadi tu recommend aku pergi Pantai Golomori. Aku check dalam Google, tempat tu memang cantik, pantai dia lebih jernih daripada sini. Dan jalan lalu pantai tu memang nampak best lah. So hari ni sekarang pukul 12.30 dan aku tak ada plan lain. So tempat ni dia setengah jam daripada sini. So aku nak try pergi tengok lah. Terus. Awal lurus saja. Okey. Ikut jalan besar. Sebentar, jangan main pusing-pusing Okey. Lurus saja. Okey. Okey, terima kasih Fazrul. Okey ya, jaga-jaga. Terima kasih ya. Okey, Pak. Berapa ya? 30.000. Nanti bisa ditukar dengan souvenir di restoran.
Sudah dapat soft drink. Oh iya, oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dapat soft drink 30.000. Makasih bos. Oke Pak, terima kasih. Okay guys, finally after 45 minutes kita dah sampai. Cantik betul dia punya view ke sini. Dia punya structure gunung tu yang ni, dia bagi saya vibe yang dekat Jurassic World. Nampak macam tu. Yang dia intro movie tu kan, dia orang tunjuk island tu kan. Nampak macam tu. Tapi cantik betul lah. Entrance fee tadi tu 30,000, tak sampai. Macam RM10. Di sana saya juga balik sana kapan? Bila balik sana? Bila 6 hari lagi, Khamis. Oh, kami balik Selasa, kami duluan. Selasa. Macam mana datang sini? Kami pakai motor tadi datang sini, ini keluarga, jumpa keluarga. Motor? Sama lah Kak, sakit lah belakang. Pakai motor. Siapa yang bawa motor? Saya Saya sendiri. Oh, saya kerja di sana, mau tiket murah, hotel murah, jadi kami marilah pergi 3 hari saja. Kami kerja di Malaysia, saya di PJ sudah 14 tahun. Okey. Tapi asal sini? Asal sini. Lama lah ke Malaysia. Murah. Saya pergi semalam pergi makan depan pantai tu kan, yang ada seafood tu. Macam mungkin dekat dengan hotel Dia Pasha. sotong besar muka aku, dia baru RM20. Ya. Kan RM20 seorang. Dia serat apa tu? 80,000. Ya. Sotong besar muka saya. Murah. Kaget. Kaget. Terkejut. Terkejut apa tu? Sini kaget. Kaget. Kalau Indo bahasa kaget. Malaysia bilang Kejut. Jadi saya jalan-jalan, ada orang sini lokal, mungkin ingat saya foreigner lah, tak faham bahasa. Dia orang tanya, "Oi, hi bro, hi, how are you?" Tiba-tiba saya reply, dia cakap, "How are you?" Saya balas, "Sehat bang." Terkejut. Ya memang, India memang. Orang India. Asli. Bukan, Malaysia 3. Tiga apa dan Cina. India, Cina, Melayu. Itu kan orang. Ni saya start vlogging YouTube. Apa namanya? Saya ni first time. First time, tapi kakak nak saya ambil Instagram saya lah. Ada Instagram. So guys, sini ada satu family. So 5 orang. So 2 orang daripada tu, dia orang asal Malaysia. Bukan asal Malaysia, dia orang kerja kat Malaysia. Dah 14 tahun. So dia orang datang jumpa family lah. Family dia saat ini datang jumpa family, cuti. So dia orang ni flight sama dengan aku sampai semalam. So minggu depan dia orang balik lah. Scenery kat sini memang cantik, tapi kosong. Ini pantai Gelumuri, ini macam resort. Tempat ni macam resort. Sebelum pintu entrance tu ada satu pantai. Dia pun, nama pantai itu pun Gelumuri. So kak itu kata kat sana ramai kedai, banyak ada, ramai. Sini macam kosong je. Ni ada orang kosong. Dia orang tengah ada construction kat sana. So dia orang ajak
pergi lagi satu tempat. Diorang nak ikut, diorang pun datang pakai motor. So diorang kata ikut diorang. Saya pun lapar, diorang pun nak keluar pergi satu tempat lain. Nah, so saya ikut family tu lah. Ni tempat ni cantik tapi kosong, cuaca pun panas. So see you guys on the next location. Guys, sebelum pergi tempat, saya kata kan, aku jumpa tempat ni, viewpoint ni boleh masuk kot, ada jalan, ada jalan. Jom, nampak macam best lah. View dari tempat ni memang cantik, tapi I tak plan stay sini sampai sunset. Dan family ni recommend saya lagi satu tempat yang memang best untuk sunset dan tak jauh daripada sini. So lepas sampai gambar-gambar kejap, so saya pun dah gerak ke tempat tersebut. Tempat ni tak ada dalam plan aku, tapi ni terjumpa lah bila lalu sini. So ni bukit dia, so kena naik atas tu. So kita akan dapat view sunset. Okay, jom naik. Bukan gunung besar, ni just kecil. Nampak macam ada tempat nak beli entry fee, tiket. Berapa ya? 5.000 kakak. 5.000. Ya. Mau podcast di Ibu Guru ayo. Kejap ya, ambil dari bag. Okay. Coba cari. Saya buat video prank Oke. Om dari mana Om? Pak dari Indonesia, Pak. Indonesia. Sorry. Maaf. Dari Malaysia, maaf. Oh Malaysia. Pernah lah. Awak ya. Loka. Dari mana? Dari Malaysia. Kalau untuk warga 10.000. Itu sudah. Ambil lagi nih. Oke. Terima kasih. Temo ya. Sudah beli. Oke, Anjungan. Anjungan, ayo kita Jom. berangkat. Dah, jom naik. Oke guys, kita tengah hike. Nih, jam je, jam 10 minit. Itulah, ambil advice ni. Kalau pergi gym, tolonglah buat cardio. Oh, sampai. Bye. Hai. Hello bro. Apa khabar? Sehat? Sampai puncak dah. Ni gunung ni kecil je, 10 minit boleh hike naik. Sekarang aku tunggu sunset je sebab aku dah awal. Tapi view dia memang cantik.
this is day 3 of my Labuan Bajo trip. Okay, so saya nak cerita pasal semalam. Okay, semalam lepas sunset tu, I dapat turun bawa ke kampung nelayan tu sebelum gelap. Tapi bila sebelum saya sampai jalan besar pun dah gelap dah. So jalan dia gelap terus. So lepas sampai jalan besar dia okey. Ada lampu, tapi lampu dia bukan macam jalan raya kita. Dia gap setiap lampu tu dia agak besar. So kena berhati-hati kalau nak solo first time. Tak ada kurang experience ride motor, aku tak recommend pergi sini. Ada tempat lain yang ada tempat viewpoint sunrise sunset yang lain, boleh consider yang tu. Ini tempat yang semalam saya pergi itu, it was a sudden thing sebab dia on the way je. Lagi satu guys, masa nak rent motor kat sini, tolong request untuk helmet yang ada visor. Sebab semalam journey saya dari tempat sunset ke hotel saya, dia agak-agak 30 ke 45 minit macam tu. So dah gelap, jalan tu penuh dengan serangga, insects. So serangga ni bila you ride, you terbang sini terbang sana. So dia macam, korang imagine masa hujan korang tak ada visor, kau tengah ride motor, so yang water drop tu kena muka kau kan, sakit. Sama dia serangga, tapi ini serangga ni banyak. Dia aku kena hit banyak kali dekat muka, mata. So terpaksa ride macam ni. Aku punya sunglass pun dia gelap, jalan pun dah gelap, aku tak boleh pakai ni. So it was a big experience. Okay, so I hope this helps. Don't forget visor. So everyone, this is the end of this video. Okay, see you guys on the next video.